Assalamualaikum. Selamat petang semua, apa khabar? Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. So hari ni sebenarnya saya nak buang ranting-ranting kecil-kecil, ranting-ranting air ni. Tapi saya tengok sekarang ni sayang pula ranting air saya yang ni. Cantik saya tengok. Jadi saya nak buat pokok baru lah. Saya nak buat sambung ke pokok penanti ni. Jadi ini adalah pokok penanti kita kan dalam polybag ni. Jadi saya akan buat sambungan dengan pokok montong kita ni. So pokok montong ni saya nak air ni. Ini namanya batang air lah. Daripada saya bazir kan. So saya akan buat sambungan dekat sini. So kita akan sambung dengan pokok penanti ni. So bila kita sambung dengan pokok penanti ni, besok kita boleh ambil . So jadilah dia macam kahwin tu. Boleh kita perbanyakkan anak pokok daripada kita buang kan. Sebelum ni saya dah buat pokok ni banyak kali . Kalau video-video lama saya ingat lebih kurang dalam 7 pokok ada. Saya dah bawa keluar, jadikan anak pokok daripada ranting-ranting air ni. Saya tengok kalau daripada buat ranting air ni, dia punya tumbesaran dia cepat tau. Saya tak pasti sebab apa, tapi memang cepat. Sampaikan orang kata pokok dia punya pokok tumpang dia tu, pokok montong tu, dia sampai kena tongkat. Dia punya naik cepatnya. So tangan saya sebelah je, nanti saya tunjuklah tutorial macam mana. So sekarang saya buat, nanti saya tengok hasil macam mana, lepas tu baru saya tunjukkan tutorial dia. Alright, Assalamualaikum. Mula-mula saya buat hirisan . Saya akan selak dia macam ni. Saya akan hiris dekat sini. Lepas tu jadikan dia, orang kata ada kulit macam ni. Sekejap Alright. Jadi kita lukakan dia, kita bagi dia masuk ke dalam. Tapi pastikan tidak sampai ke kayu, cuma kulit saja. Okey, yang ini kita jadikan tajam macam itu. Lepas tu kita akan masukkan celah ni. Zap. Kita masukkan celah macam ni, lepas tu kita akan selotip hitam rapat-rapat. Itu je. Okey, sekarang saya nak lekat kan, saya tak boleh pegang. So saya akan matikan balik kamera ni. Nanti dah jadi ni saya tunjuk tutorial penuh dia. Sebab saya tak boleh pegang. Alhamdulillah, dah pun selamat. Kita buat sambungan, dapatlah 2 pokok. Okey. Besok bila dah lebih kurang dalam sebulan setengah, kita akan potonglah yang kat montong ni. Jadi montong ni akan duduk dekat atas polybag. Yang bersambung dengan montong ni kita akan potong lah. Jadi yang montong ni, yang dah tersambung ni, dia akan duduk dekat atas penanti. Ni cara saya lah. Macam mana cara dia tadi, sebab saya tak tunjuk kan, sebab saya pegang ni melalui handphone. Jadi saya lukakan macam ni. Lepas tu ini katakanlah pokok penanti kita. So kita buatkan tajam macam ni. Just masuk. Pastikan rata masuk macam tu. Sap. Lepas tu saya selotip. Lepas saya selotip, saya ikatlah supaya dia tidak bergerak. Macam tu. Yang ini penanti lah. Penanti ni yang kita pergi ke batang montong ni. Sebab besok kita nak potong montong ni. Jadi penanti ni akan duduk dekat atas pokok montong ni akan duduk dekat atas polybag. Tu cara dia. Jangka masanya adalah 1 bulan setengah. Biasa saya buat 1 bulan setengah je. Lepas tu saya boleh potong. Jadilah pokok montong 2 pokok. Bolehlah saya bagi pada siapa-siapa yang nak berkenan nanti.
inilah cara sambungan saya. Biasa saya buat. Saya tak nak membazir apa ni, ranting-ranting air ni. Ni pokok montong Alright. Tu je cara dia. Cara mudah kan. Ni cara orang kampung buat lah. Sebenarnya ada setengah kata pakai yang apa ni, ranting air ni tak bagus. Tak tahulah. Pada saya, selama saya dah buat ni, pokok naik cantik, tak ada masalah. Buah tak berbuah, dia mesti berbuah. Asalkan dia baka montong. Dia tak ada isu sebenarnya. Kalau yang asalnya, dia orang akan ambil daripada ranting yang tua macam ni. Ranting tua ni. Yang hujung. Yang ini sebenarnya daripada pokok agak muda lah. Tapi baka dia tetap tua. Tak ada masalah lah. Alright, tu je. Siapa nak pokok besok kalau jadi, nanti saya masukkan dalam video lagi. Sambungan pokok montong melalui teknik sanding. Assalamualaikum. Bye-bye.